Kalau kita tengok bulan Ramadan ni sebenarnya kita nak cari 3 perkara. Yang pertama kita nak cari keampunan. Yang kedua kita nak cari kerahmatan. Yang ketiga kita nak cari pembebasan daripada api neraka. Sebab dalam bulan Ramadan ni Allah janjikan banyak fadilat kepada kita. Dan fadilatnya antaranya amalan kita ini akan digandakan oleh Allah SWT. Doa kita ini tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Dan paling seronok sekali apa dia Ustaz, dalam bulan Ramadan ni kan kita tengok yang tidak ada dalam bulan lain tu, iaitu kita dapat sama-sama menghidupkan amal ibadah kita kepada Allah SWT itu sendiri. Kalau kita tengok Ustaz, bulan-bulan lain kan, contoh macam bulan Ramadan ni, kita pada sebelah malam kita akan ada buat solat tarawih Ustaz kan. Dan dia solat tarawih ni dia tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita dapat manfaatkan dia punya kelebihan yang Allah berikan kepada kita tu, Masya Allah, dalam masa yang sama kita dapat melatih diri kita. Kalau sebelum ni kadang-kadang kita, orang kata macam sibuk lah dengan tugasan hakiki kita kan, tak sempat nak buat apa ni, contohnya berzikir, buka mushaf dan sebagainya. Dalam bulan Ramadan ni lah kita cuba ubah gaya hidup kita. Sebab sekarang ialah orang kata bulan Ramadan ni kan kita dah ada kurang lah sikit aktivitinya tu kan. Jadi titik permulaan dalam kita nak berubah. Titik permulaan kita nak berubah tu dalam kehidupan bermula daripada bulan Ramadan tu kan. Jadi kalau kita tengok Zahid, macam harian kita tu, yalah kita sibuk ke sana kemari kan. Jadi apa salahnya kalau kita ambil ruang sedikit kesibukan tu, kita kurangkan sikit kesibukan dan kita isi dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah SWT kan. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas nasihat yang diberikan. Mudah-mudahan saya doakan juga Ustaz dalam keadaan yang terbaik dalam bulan Ramadan ni. InsyaAllah. Moga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Kalau ada masa ana ziarah lagi. Saya pun nak bergerak juga ke tempat lain ni. Okey, insyaAllah. Sama-sama kita berjalan. InsyaAllah.